Adakah gold bar 1 gram dengan gold bar 1 kilo emas sama cara beliannya? Okey, jawapannya ya. Tapi ramai yang tak tahu cara beli emas dekat public gold ni sebenarnya sangat-sangatlah mudah. Tak kiralah item besar ataupun item yang kecil. Ramai yang fikir nak beli emas ni rumit. Kena kaya, kena ada modal besar, barulah boleh beli. Padahal nak beli 1 gram ataupun 1 kilogram prosesnya sama sahaja. Dekat public gold kita ada 2 cara yang mudah. Pertama, physical outright purchase ataupun kita buat belian terus. Kalau kita ada sekitar RM600, kita dah boleh memiliki 1 gold bar 1 gram yang macam ni. Kalau kita ada RM600,000, maksudnya kita dah boleh ada 1 kilo emas. Cara kedua, melalui akaun emas gap ataupun gold action program. Kita boleh menabung sedikit demi sedikit. Bila cukup 1 gram, kita boleh terus arahkan sistem untuk keluarkan gold bar 1 gram. Dan kalaulah kita teruskan sistem menabung sampai cukup 1 kilogram, kaedahnya tetap sama. Bezanya cuma pada cara kita terima emas. Untuk gold bar 1 gram yang macam ni, kita hanya perlu bayar kos-pos berinsurans dan emas itu akan dihantar terus ke alamat kita. Tapi untuk gold bar 1 kilo, kita tak boleh nak terus post. Kita kena buat set temu janji dan ambil sendiri dekat mana-mana cawangan public gold yang terdekat dengan rumah kita. Nak Fiza bantu untuk mulakan simpan emas, boleh happy video Fiza di profil untuk tahu cara bermula. Fiza akan bantu dan bimbing langkah yang betul untuk tuan-puan mulakan simpanan emas.